Tentang kad yang ada QR sekarang tu, adakah semua perlu renew untuk dapatkan kad baru tu? Okey, terima kasih. Benda ni ada kecoh sikit. Itulah. Okey, ramai dah risau. Okey, so kami bincang juga perkara ni di peringkat atasan dan kita telah buat satu ketetapan di bawah di mana kita tidak mewajibkan, kita menggalakkan untuk bertukar, menukar kad dan kita tidak tetapkan satu tempoh katakan sehingga sesuatu tarikh belum lagi. So kita kata boleh tukar mengikut keselesaan, tetapi kalau boleh tukar secepat mungkin lah sebab mereka akan mendapat peluang ataupun perkara-perkara yang ada dalam kad QR code tu mereka boleh gunakan. So itu harapan kita supaya mereka boleh menukar dalam keadaan ataupun yang segera lah. Cuma kita tak wajibkan dan kita belum tetapkan tarikh penutup. Last day itu tak ada lagi. Tuan boleh tak jelaskan sikit apa manfaat tambahan QR code ni, kenapa diwujudkan and why should it matter? Okey. Sebenarnya kad OKU ni kita pernah juga dululah pernah bincang boleh tak ada yang cadangkan kita merge dalam MyCard. Ada cadangan. Lepas tu bila kami buat engagement dengan OKU tak setuju. Mereka kata kami masih perlu kad OKU sebab kad OKU ni lah macam nadi kami, pergi mana-mana kami bawa kad OKU lebih daripada IC. Ada yang berpandangan begitu. Jadi mereka kata nak tak nak kami memang perlu kad OKU. So itu satu. Satu lagi, bila kita memperkenalkan, dulu kita ada chip dalam kad OKU, sekarang ni dah tak ada chip. Chip maksudnya smart card lah. So sekarang ni kita perkenalkan QR code. So QR code tu akan membolehkan sesiapa yang scan dan mereka akan tahu detail OKU berkenaan secara dalam sistem. Maksudnya mereka ni berdaftar secara sah. Mungkin ada yang ini untuk mengelakkan penipuan dan sebagainya juga.